50 kompaun dan satu notis telah dikeluarkan ke atas premis cuci kereta tanpa lesen perniagaan dan lesen iklan yang sah di sekitar daerah Kota Star dan Pokok Sedang. Operasi ini bertujuan memastikan semua pengusaha premis cuci kereta mematuhi syarat pelesenan yang telah ditetapkan di bawah Undang-Undang Kecil MBAS 2010. Operasi yang berlangsung selama 2 hari itu melibatkan Jabatan Kesihatan Persekitaran, Bahagian Penguatkuasaan dan Jabatan Kawalan Bangunan MBAS. Sebanyak 73 premis telah diperiksa. Hasil pemeriksaan tersebut sebanyak 37 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah. Manakala sebanyak 13 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan mempamerkan iklan tanpa lesen daripada MBAS. Satu notis turut dikeluarkan bagi arahan pematuhan yang telah ditetapkan.